Macam kerengga punya buntut. Kulit tenggiling. Oh, ni kulit tenggiling. Ini motor apa ah? Kita ada Daytona 250. Masih pakai carburetor. Carburetor ah. Wih, ini betul-betul klasik ah. Ini nak senang, ini tune pun senang ah. Ya, tenang. Pakai screwdriver je. Pakai screwdriver. Oh, ini exhaust dibagi satu ah. Dua. You tengok sini. Dua. Serius ah, dua. Dua lubang mah. Weh, ada dua lubang mah. Situ satu, sini satu. Oi, I ingat ada empat punya. Tapi dia punya seat ah macam kerengga punya buntut. Kulit tenggiling. Oh, ni kulit tenggiling. Oh, ini patutlah ini color. Tunjuk lampu comel kan. Lampu dia kecil ah. Memang lawa lah betul-betul dengan fork dia ah. Oi. Boleh you mau custom boleh. Oi, tapi ini meter dia pakai meter apa ah? Pakai meter digital. Ada itu number, sekarang kosong lah. Dia fully digital lah. Betul-betul. Ini orang kata klasik tapi ada modern lah. Cuba you duduk, I mau tengok macam mana position dia. Handsome tak? Wah, banyak handsome-nya. Wah, ini banyak handsome-nya wah. Woi, you memang sesuai punya. Kalau I nak beli, macam mana kira lah? Kira hutang ke kira cash? Boleh hutang boleh. Boleh hutang 7 tahun boleh. Oh, sini boleh hutang ah. Boleh. Biasa I pergi kedai runcit hari tu tak boleh hutang. Hutang boleh sini. Confirm ah, confirm boleh hutang. Boleh. Confirm boleh eh? Boleh. Confirm. Sini confirm boleh hutang ah. Ini semua korang boleh hutang ah. Kedai sini boleh hutang. Dekat mana kedai dia ah? Ini kedai. Ini Motorcycle Center Petaling Jaya ataupun MACPJ ah. Sini boleh hutang. Siapa-siapa mau hutang boleh sini. Terima kasih ah.